Hai, Assalamualaikum. Sekarang ni saya berada di salah satu air terjun di Lembah Arau ini. Ini namanya air terjun Sarasah, ketinggian 40 meter. So perjalanan kami ke sini mengambil masa selama 1 jam 30 minit dan kami masuk ke sini dikenakan bayaran seorang RM5,000. So sekarang ni boleh lihat di atas air terjunnya. Selamat datang ke Sarasah Murai. Alright, Assalamualaikum. Sekarang ni saya berada di salah satu lagi air terjun di Lembah Arau. Ya. Ibu nama apa ibu? Nama Ita. Ita. Sekarang ni saya berada di Sarasah Murai. Ya, apa maksud Sarasah Murai itu? Air terjun Sarasah Murai 7 tingkat. 7 tingkat. Iya, 7 tingkat airnya, 7 tingkatnya ke atas. Ya, Jadi nama itu didapat dari mana? Nama dulu ada murai di sini, banyak raming murai itu. Oh, burung murai. Burung murai. Jadi mandi-mandinya di situ, di tempat air terjun tuh. Mandi-mandi murai itu di situ. Oh. Nah, itu dinamakan air terjun Sarasah Murai. Air terjun Sarasah Murai 7 tingkat. So nama air terjun tu diambil daripada burung murai rajin mandi dekat air terjun tu. So jom kita tengok air terjun Sarasah Murai. Alright gang. So sekarang ni jom kita naik ke atas. Alright, ni lagi salah satu air terjun di Lembah Arau ni. Macam sekarang ni kita berada di air terjun Sarasah Murai. Dia beza yang tadi dengan yang sekarang. Macam sekarang ni dia bertingkat-tingkat. Macam tadi dia sebaris saja kan. Macam ni air terjun dia bertingkat-tingkat. Ketinggian tetap sama 40 meter dan ini menjadi salah satu tempat wajib kunjungan orang ramai.